Malam ini masuknya malam 1 Rabiul Awal. Subhanallah, bulan yang penuh bercahaya, bulan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan gegak gempita seluruh langit untuk meraihkan hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bermula 1 Rabiul Awal, banyakkan selawat dan zikir. Paling mudah dikatakan oleh para ulama, ambil 3 minit saja buat sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. 3 minit saja buat seorang-seorang, dia akan dapat 100 kali selawat. 100 kali sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Tak percaya? Buat. Dan kunci jam 3 minit, dapat 100 kali selawat sallallahu alaihi wasallam untuk meraihkan hari Maulidur Rasul. Jadi insya-Allah sama-sama kita buat selawat, kita kumpul ramai-ramai, rancang program-program selawat. Insya-Allah moga-moga inilah waktunya kita menterjemahkan cinta kita, rindu kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Salam Rabiul Awal.